Orang-orang Melaka, ni event pertama ni untuk tahun 2026. Dia baru je start hari ni, daripada 1 hari bulan sampai 4 hari bulan Januari. Nama event ni Gila Crazy Food Fest. Dia buat dekat Maidan MITC Melaka. Dekat sini pun pilihan makanan dia ada banyak tau. Dan banyak juga vendor-vendor yang jarang masuk dekat Melaka berniaga dekat sini. Yang mana tak tahu nak bawa family korang pergi kat mana cuti-cuti macam ni, saya suggestkan korang pergi kat sini. Sebab saya perasan dekat sini pun ada banyak tau aktiviti-aktiviti menarik untuk kanak-kanak. Untuk sebelah malam pula diorang buat persembahan. Macam malam ni diorang ada kumpulan hijaz. Besok-besok macam tu pula diorang ada drama band. Kemudian diorang ada kumpulan cerpen. Memang confirm seronok lah makan-makan sambil korang tengok konsert. Dekat Maidan MITC Melaka tu pun parking dia luas tau. Jadi korang jangan risaulah pasal bab parking ni. Sekali lagi saya bagi tahu, Gila Crazy Food Fest ni diorang buat dekat tapak parking MITC Melaka. Daripada 1 bulan Januari sampai 4 bulan Januari. Diorang berniaga daripada pukul 12 tengah hari sampai 12 malam. Malam ni korang boleh singgah dah dekat sini. Bawa family korang sekali makan-makan sambil berhibur.